Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah disampaikan. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah bertajuk Syariat dijunjung, keamanan terpelihara. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Islam adalah agama yang membawa mesej kedamaian dan keamanan dalam sebuah aspek kehidupan. Prinsip ini ditegaskan berkali-kali dalam Al-Quran dan Sunnah, membuktikan bahawa Islam tidak pernah menggalakkan sebarang kekerasan atau permusuhan, melainkan apabila keamanan itu dicabuli atau diancam, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita bahawa nikmat keamanan bukanlah suatu yang kekal jika kita tidak mensyukurinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 112 yang bermaksud, dan bagi kaum yang kufur ingkar, Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah daripada segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan disebabkan apa-apa yang selalu dilakukan oleh mereka. Intipati daripada ayat ini menjelaskan bahawa nikmat keamanan dan kedamaian bukanlah sesuatu yang boleh dijamin selama-lamanya. Jika manusia lalai daripada tanggungjawab hakiki terhadap Allah Subhanahu wa taala. Justru itu Islam mengajak kita supaya untuk memelihara nikmat keamanan bukan hanya dengan menghindari konflik semata, tetapi dengan melaksanakan segala tuntutan syariat sebagai asas kehidupan. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, dalam Islam, prinsip keamanan telah diajarkan daripada sekecil-kecil perkara hingga ke sebesar-besar perkara. Ia bukan hanya terbatas kepada konteks kenegaraan dan hubungan antarabangsa, bahkan mencakupi urusan kehidupan seharian, bermula daripada menjaga hubungan dalam keluarga, jiran tetangga dan kaum kerabat, sama ada sesama Muslim maupun bukan Muslim, yang mempunyai berbagai latar belakang. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36 yang bermaksud, dan beribadatlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua-dua orang ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan yang jauh, teman sejawat, ibnu al-sabil, yang ini orang yang terkandas dalam bermusafir, dan hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-bangga diri. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menekankan pentingnya menjaga hak-hak sesama manusia, memelihara ketenteraman serta menyuburkan nilai saling hormat dan prihatin dalam lingkungan terdekat sebagai langkah awal membina masyarakat yang aman dan damai. Hadirin Jumaat yang berbahagia, dalam urusan kenegaraan dan politik,
Islam menggariskan bahawa pemimpin wajib berlaku adil dan jujur serta mengutamakan kebajikan rakyat melebihi kepentingan peribadi. Justru itu, dalam membuat sesuatu ketetapan, pihak pemerintah diwajibkan untuk mendahulukan kemaslahatan umum rakyat. Ini bertepatan dengan kaedah fiqhiyah yang masyhur, iaitu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya hendaklah berasaskan kepada maslahah, yakni kebaikan. Para ulama telah menetapkan bahawa sebarang dasar, arahan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah mestilah berpaksikan kepada maslahatan umum dan menjurus kepada manfaat keseluruhan rakyat yang berada di bawah tanggungjawab pentadbirannya. Jika sesuatu keputusan itu menyimpang daripada prinsip maslahah dan bercanggah dengan prinsip syariat, maka ia tidak lagi dianggap sah atau terpakai dari sudut syarak. Pada masa yang sama, rakyat juga disuruh untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang digubal berasaskan prinsip kebenaran, keadilan dan kemaslahatan sejagat. Bagi memelihara keamanan dan kestabilan masyarakat, Islam telah menetapkan hukum-hukum jenayah yang berfungsi sebagai salah satu cara pencegahan dan pemulihan sosial. Antaranya ialah hukuman hudud yang dikenakan ke atas kesalahan berat seperti zina, mencuri dan lain-lain jenayah yang melibatkan hukuman hudud. Begitu juga hukuman qisas yang menjamin keadilan dalam kes jenayah melibatkan nyawa dan anggota fizikal dengan memberi hak balas setimpal kepada mangsa atau warisnya. Hukuman takzir pula membuka ruang kepada pihak berkuasa untuk mengenakan hukuman yang bersesuaian berdasarkan hikmah, keadaan semasa, pertimbangan yang adil. Hakikatnya semua itu bukanlah bersifat menghukum semata-mata, tetapi berfungsi sebagai penjaga keamanan, merangkumi aspek fizikal, sosial dan moral sejajar dengan prinsip syariat yang ditekankan agar masyarakat dalam hidup dalam keadaan aman serta terhindar daripada sebarang kekacauan dan kezaliman. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga telah mengajar kepada kita untuk sentiasa berlaku adil dan berbuat baik kepada sesiapa pun yang tidak memusuhi agama ini dan tidak mengusir kita daripada tanah air ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang bermaksud, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Ayat ini menunjukkan bahawa Islam menuntut keadilan dan kebaikan terhadap sesiapa pun yang tidak memusuhi kita tanpa mengira latar belakang agama maupun bangsa. Prinsip yang digariskan dalam ayat ini juga menjadi tunjang kepada hubungan dan muamalah masyarakat Muslim dengan bukan Muslim. Bahkan Islam secara jelas melarang umatnya mencela kepercayaan agama lain. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 108 yang bermaksud, dan janganlah kamu mencerca benda-benda yang disembah oleh mereka selain Allah, kerana kelak mereka akan mencerca Allah secara melampaui batas kerana tiada pengetahuan mengenai Allah. Demikianlah kami memperelokkan para pandangan setiap umat tentang perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka tempat kembali mereka, lalu Dia menerangkan kepada mereka apa-apa yang telah dilakukan oleh mereka. Larangan ini bukan semata-mata adab, tetapi bertepatan dengan prinsip saddul zara'i, iaitu salah satu prinsip dalam ilmu usul fiqh yang menjelaskan keutamaan untuk menutup pintu-pintu yang membawa kepada kerosakan dan kemudaratan. Ketahuilah, mencela agama lain sebenarnya berpotensi mencetuskan konflik dan permusuhan yang lebih besar. Justru Islam menutup pintu-pintu tersebut sebelum ia berlaku. Hadirin Jumaat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, dalam memelihara nikmat keamanan yang telah kita kecapi sekian lama,
Perbezaan pandangan adalah suatu realiti yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, Islam sama sekali tidak membenarkan perbezaan itu ditangani dengan rasa kebencian, cercaan dan provokasi yang boleh mengancam keharmonian. Bahkan dalam interaksi sesama Muslim maupun dengan bukan Muslim, kita diajar untuk menyikapi perbezaan dengan akhlak mulia, berpegang dengan hujah dan nasihat yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125 yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhan kamu wahai Muhammad dengan hikmah dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang kamu serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah yang lebih mengetahui tentang sesiapa yang tersesat daripada jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat hidayah petunjuk. Nasihat ini tidak hanya terhenti pada suruhan Al-Quran, malah diperjelaskan lagi melalui sabda Nabi SAW yang menuntut kita untuk menggunakan kata-kata yang baik atau memilih diam sebagai langkah untuk mengelakkan konflik dan memelihara suasana harmoni dalam masyarakat. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata perkara yang baik ataupun diam. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan panduan dalam kehidupan seharian kita, iaitu yang pertama, umat Islam disuruh untuk sentiasa menjaga hubungan sosial dalam masyarakat majmuk dengan berakhlak mulia, menghormati perbezaan dan berlaku adil selaras dengan maqasid memelihara keamanan sejagat. Yang kedua, umat Islam hendaklah menyedari bahawa nikmat keamanan bukanlah sesuatu yang kekal, bahkan ia boleh ditarik pada bila-bila masa sahaja. Ada kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan lalai daripada melaksanakan syariatnya. Yang ketiga, Islam menekankan adab dalam berinteraksi dengan memilih kata-kata yang baik atau diam, terutama apabila berdepan dengan perbezaan pandangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Sadaqallahul Azim. Dan tidak sama kesan dan hukumnya perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Dan apabila kamu berlaku demikian, maka orang yang bermusuh dengan kamu akan menjadi seolah-olah sahabat karib yang setia. Surah Al-Fussilat ayat 34. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور